Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Didi, ni saya nak tanya awak. Setiap kali saya tengok awak sebelum solat tu mesti gosok gigi. Nak solat je gosok gigi. Bila-bila masa nak solat je gosok gigi. Kenapa? Mulut awak busuk sangat ke? Ini bukannya gosok gigi, ini nama dia sugi. Jadi sugi ni dia mengundang keredaan Allah SWT, dan banyak kelebihan yang kita boleh dapat dengan bersugi ni. Antara kelebihan yang kita kejarkan sebagai orang Islam ni, untuk kita mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Dengan pakai sugi je. Tapi kalau pakai berus gigi?